baru-baru ini kita ada terima 3 cases. Cases kita ini melibatkan pekerja di beberapa hotel. Sebenarnya 3 hotel yang mengadu pada kita, dia ni baru bekerja di hotel itu dan dia tidak mempunyai sumber keuangan untuk membeli makanan. Jadi kebetulan bila dia bekerja di hotel itu, dia balik, dia bawa seketul satu potong ayam yang tak habis di majlis sebuah hotel yang hendak dibuang. Jadi dia bawa balik nak bagi anak dia makan. Tapi nasib dia kurang baik, dia telah ditahan kerana membawa makanan tidak dibenarkan di polisi kebanyakan hotel. Hotel-hotel utama tak dibenarkan. Jadi bila perkara ini berlaku, dia ditangkap dan dia didapati bersalah. Jadi kita melihat perkara ini amat sedih. Bulan puasa seharusnya menjadi bulan yang menjadikan kita ni berjimat, bersyukur, berterima kasih dan tidak ada sebarang pembaziran. Tapi pembaziran di masyarakat agak luar biasa, dan di hotel lebih-lebih lagi. Hotel makanan RM200 seorang pun ada. Lepas tu makan tak tahu banyak mana dan kita dapat tahu dan kita tengok pun bila makanan tidak habis, apa dia buat makanan itu dibuang. Jadi kita hendak perkara ini berubah. Rakyat mahu perkara ini diubah supaya kita menghargai makanan. Supaya makanan ini tidak lagi dibuang ataupun dijadikan bahan sampah. Tapi kita hendak polisi yang lebih jelas, iaitu kita bercerita pasal mungkin makanan di hotel ini perlu di-retotkan supaya boleh diberi kepada sesiapa yang nak beri kemudian. Maknanya kita hendak hotel mempunyai dasar tidak membuang makanan. Bila ada dasar tidak membuang makanan, maka adalah savingnya yang boleh digunakan sebaik mungkin. Yang hendak menempah makanan di hotel, nak buat majlis, supaya meminta hotel-hotel ini mewujudkan dasar makanan berlebihan ni, apa nak dibuat? Lebih kurang begitu ya. Maknanya kita nak bersama menangani perkara ini tanpa pembaziran, guna sebaik mungkin dan memberi manfaat, terutama di bulan puasa.